Jadi kenapa nongol jauh sangat ni? Kita kena gunakan akal kita berniaga. Jumpa dengan dia, apa kita punya wording dia, apa dia? Kita ada program kerjasama yang boleh menambah kepada charity program ataupun CSR program. Dia kalau dengar perkataan ni, dia sukalah. Okey. Ya, saya nak buat program ni. Kita boleh buat dengan Perdim sebelum ni, dengan PDPS, MPDPS, Malaysian Private Doctors Practice. Kita dah buat banyak. Kita dah buat dengan Penegawati, kita dah buat dengan alumni UKM. Kenapa tak dah buat dengan alumni UM? Ni budak UM 2 orang. Kalau korang buat dengan alumni UM, muntah duit. Muntah duit. Semua orang kaya-kaya, you name it. Semua Perdana Menteri semua UM. UM is One. tak guna, rugi. Dah rugi lah. Dan Anwar pun dah bagi tahu, alumni UM kena jadi macam alumni Oxford, bantu balik. Dia suruh korang pergi bantu balik. Macam mana cara dia buat? Bidang masing-masing lah. Lawyer cara lawyer, accountant cara accountant. Boleh Boleh, bos. Faham ya? Okey, jadi dah. Okey, next. Apa hang punya strength? Nombor tak payah dah pandai. Apa Fiza punya strength? Nombor 1. Saya yang paling segak sekali dengan petani, contoh. Okey, nombor 1 apa? Easygoing, friendly, tak ada kawan. Hang tulis dulu, segak. Saya yang masa diri tak segak. Segak. Ni, segak. Segak. Tengok daripada mana apa segak Saya jarang pilih tak segak bos. Masalah kita apa? Kita rasa kita tak segak pada orang tengok kita segak. Jadi kita tak gunakan strength tu. Segak penting. Hang jumpa siapa pun tak apa sebab kita segak. Contoh ni sekarang contoh. Kalau Menteri Besar Kedah nak jumpa, dia kata aku nak beli polisi 1 juta nak bagi kat bini baru aku. Dia boleh tak berusaha dengan hang? Boleh, sebab hang segak. Betul, kalau hang comot, tak boleh. Dia kata, main pada sawah mana mampu. Bendang. Dia main benda-bendang mana. Okey, tulis pertama, segak dulu. Pertama, Bendang kat akordiang. segak. Tulis segak. Yang tulis kita, segak. Segak. Dalam bahasa Kedah ini senang faham. Segak ni mana guna kick. Nombor 2, apa hang punya strength? Panjang. Panjang Akai. Renjong. Lonjong. Abang 3M lah dulu. Okey, sabar. Okey. Sabar. Macam-macam ujian pun sabar. Acuh, bye. Nombor 3 apa? Easygoing, macam mesra, friendly. Okey. Apa? Mungkin you boleh nanti. Okey, confident boleh. Okey. Confident. Okey, yakin boleh? Yakin boleh. Mereka muda. Okey, jadi yang segak, hang sabar, betul hang yakin. Macam mana nak gunakan all these 3 strength nak rebut peluang? Apa 2 peluang ada di hadapan anda? Peluang. Allah. Itu depan tu kaki kak. Liza bagi dia harapan. Menjadi UM. Baik founder. Maknanya dia boleh rekrut. Ya, dia boleh rekrut. Okey, dari segi personal sales, itu tips satu strength. Personal. Apa saya income. Okey, dengan segak, sabar dan yakin ni you boleh pergi Attract high net worth. high net worth individual. Ya. Okey. Dalam bahasa kampung dia orang yang have. Betul Jadi boleh gunakan idea tu. Kita dah ada idea. Okey, apa idea kita boleh pakai untuk high net worth individual? Bajet EPF, untuk retirement planning, untuk legacy, asset, create new asset. Sebab itu bila kita kata belajar dekat sini, jangan tukar dia tajuk. Bila kita tukar tajuk, jadi dia sama macam saya dah hibah juga. Jadi dia pertama dengar ni benda lama.
Dia nak dengar benda baru. Apa benda baru? $1 million Education. $1 million education. Dia tak pernah dengar. Ya, lagi $1 million protection. Dia tak pernah dengar. $1 million retirement. Last kali $1 million charity. Ya, 5. Okey? Boleh ya? Okey, cuba tulis. Pertama, MDP, $1 million protection. Okey. Tak payah penuh. Protection. Nombor 2, $1 million education. Okey. Yang ketiga, $1 million retirement. Tengok, dia ni suka dengan Megatron, $1 million Edutron. Elektron $1 million charity. Ada satu lagi, $1 million investment. Barulah masuk Liza Jabnya. Batuk Liza Jab, bos. Okey, sekejap ya. Mari kita kira income Liza Jab. Ya, masih ada lagi. Ya. Boleh ya? Okey. One clap untuk Fiza. Okey, siapa lagi belum? Okey. Berapa banyak masa-masa Panjang umur.